Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita berada dekat MSC Bandar Penawar. Okay, untuk ni hari saya nak kongsi satu tip lah. Satu tip untuk korang nak kena pasti aircon korang ada bocor ke tak. Okay, salah satunya macam korang tahu lah, tiap kali top up gas, boleh pakai sekejap dalam masa sehari, 2 hari, seminggu atau sebulan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, yang tip kedua, korang nak check macam ni. Okay, ni kalau korang nampak dia punya hose ni, dia nampak basah tau. Basah minyak. Okay, kalau basah minyak ni, ni dah confirm bocor lah. Ini basah minyak pada ni ada bocor pada hose ni lah. Okey, selain tu korang boleh tengok dekat komponen-komponen dia. Untuk aircon ni banyak komponen dia. Dia seperti cooling coil, condenser, compressor, piping. Korang tengok berkenaan dengan compressor, berkenaan dengan aircon punya part, korang tengok kalau ada basah minyak, benda kat situ bocor. Okey, inilah untuk tip untuk ni hari dan Assalamualaikum.